waktu yang diharamkan sembahyang, ya. Di bawah tajuk haram sembahyang, maknanya sembahyang itu haram dilakukan pada perkara-perkara atau waktu-waktu yang diharamkan sembahyang, ya. Kita akan tengok tajuk ini. Sempat nanti kita lihat pula perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, ya. Ini penting. Dah tahu semua, sebenarnya cuma nak mengingatkan balik, ingat balik supaya sembahyang kita ini akan jadi lebih baik. Waktu-waktu yang diharamkan sembahyang, Allah menyebut dalam Al-Quran kitaban mawquta, itu sembahyang itu Allah telah tentukan waktu, ya. Kitaban mawquta. Dan dalam keadaan Allah tentukan sudah waktu-waktu sembahyang, ya. Sembahyang subuh ada waktunya, ya. Zuhur ada waktunya, begitu juga asar, maghrib, isya ada di sana. Walaupun telah ditentukan waktu, Allah tentukan pula waktu tertentu sembahyang itu haram, kita tak boleh buat, ya. Ada beberapa waktu yang diharamkan kita mengerjakan sembahyang, dan yang mengerjakan sembahyang sunat padanya dengan tiada sebab. Jadi yang nak dibincangkan ini, sembahyang sunat itu yang diharamkan waktunya itu bila? Satu, selepas sembahyang subuh hingga naik matahari. Jadi lepas sembahyang subuh itu jangan mandai-mandai Allahu Akbar, saja tu sembahyang sunat subuh lepas sembahyang subuh, tak boleh lah, ya. Dia lepas sembahyang subuh tu tidur, itu lebih baik, ya. Sebab tidur tu kalau berlaku pun makruh lah, ya. Lepas subuh tidur tak boleh. Lepas sembahyang subuh itu selagi tak naik lagi matahari, kita tak boleh sembahyang sunat, ya. Tak boleh sembahyang sunat. Orang tanya pada saya, kalau lepas sembahyang subuh kita nak sembahyang subuh yang qada tu, boleh tak? Ya. Sebab ada perangai orang kita ni, dia lepas sembahyang zuhur yang fardu, dia buat satu lagi zuhur yang qada. Angguk-angguk tu buat tu. Dia sembahyang asar, habis sembahyang asar dia buat lagi asar tapi yang qada. Sebab dia nak bayar ganti, ya. Dia kira-kira aku balik umur 15 tahun, sekarang umur dah 50 tahun. Congak-congak rasanya ada dekat 4,000 sembahyang asar tak cover ni. Jadi dia nak buat banyak-banyak, tak jadi tiap kali, ya. Saya jawab, qada ini wajib, ya. Qada ini wajib. Bagaimana kita tinggalkan sembahyang yang ditentukan dalam agama itu, kalau terlupa dengan tertidur, ya, boleh qada, ya. Kita sembahyang kita tidur je kan, terjaga, itu boleh qada. Atau terlupa. Jadi tertidur tak berlakulah sepanjang hidup dari umur 15 tahun sampai sekarang. Yang berlaku agaknya terlupa lah, ya. Masa kita muda-muda macam ni, kawan ajak main bola, ya. Ini keeper saya dulu. Masa kita main bola tu kan, kita terlupa nak sembahyang subuh atau asar ke, kan. Zaman tu lah, ya. Wajib tahu. Jadi ulama kata, kalau kita kira 15 tahun, kita buat anggaran lah, bahawa andaian adalah yang kita kena qada. Dan ada amalan kita ni, habis sembahyang zuhur, dia zuhur lagi sekali tapi dia qada. Dia niatkan yang dulu tu adalah qada dia, masa tengah rewang-rewang tu kan, ngaji kahwin tu kan, belajar. Sekarang tak ada lah, dulu sekarang tak ada. Ataupun kita sibuk beli belah, itu kita kena qada lah tu, ya. Jadi siapa sembahyang subuh, lepas itu dia nak sembahyang subuh lagi untuk qada, boleh.
ya, sebab qada ni wajib ya. Sedangkan yang puasa, zakat itu pun ada qada kena ganti, tapi istilahnya taklah nama qada, dinamakan kifarah, dinamakan fidyah. Itu cover lah, fidyah ke apa ke itu nak cover ya. Tapi dalam bab solat yang fardu tak apa subuh. Baik. Tapi kadang saya fikir dalam banyak waktu-waktu yang banyak ni, kenapa pilih juga yang waktu yang itu? Kan gitu. Ya, qada ini dia tak mengira waktu dah. Ya. Jadi ketika ingat buatlah. Cuma saya nak beri laluan berdasar syarak. Bolehlah untuk qada. Ya. Kedua, yang diharamkan juga waktu solat mulai daripada naik matahari sehingga tingginya kadar segala pada pandangan mata. Mula dari naik matahari sehingga tingginya kadar segala. Segala. Dalam bahasa mudah, lepas subuh sehingga nak terbit matahari itu tidak boleh solat. Kemudian ketika naik matahari itu pastikan ia pada kadar menyamai galak ataupun kayu yang kita tentukan. Hari ini tuan-tuan, saya fikir dalam jam 8:09 itu sudah boleh bermula, kerana adanya di sana amalan-amalan solat, umpamanya sunat duha gitu ya. Pada waktu itu dah bolehlah dikirakan waktu yang tidak masuk dalam kumpulan yang diharamkan untuk kita solat ya. Jadi bahasa ukuran masa hari ini pukul 9 lah sebenarnya. Itu waktu yang dah boleh untuk kita mendirikan solat duha dan sebagainya. 3, ketika apa tu bacanya? Ketika rambang, iaitu di masa matahari di tengah-tengah langit. Ketika matahari betul-betul atas kepala, bahasa mudah kita lah ya. Ketika matahari betul-betul atas kepala ya. Zuhur itu apabila telah tergelincir kan, matahari baru masuk zuhur. Sekarang zuhur pukul 1:30. 1:30 tu matahari dah mula tergelincir. Yang haram tu masa ketika tegak tinggi-tinggi betul-betul atas kepala kita. Kalau kita berdiri tengah padang itu, bayang-bayang kita berlingkar di lingkaran kita ya. Ini waktu yang diharamkan untuk kita solat. Jangan mana usolli sunatan solata qulailah. Ada qulailah ya, yang ketika tengah hari tegak macam tu tidur lagi baiklah ya. Saya dah bagi tahu dah, kita boleh tak kita kan tak ada kerja kan tengah hari ya? Kita buat qulailah, amalkan qulailah, iaitu amalan kita tidur seketika sebelum zuhur. Itu yang terbaik. Apapun ada ulama menggambarkan apa saja waktu yang tengah hari itu, eloklah kita rehatkan dahulu mata kita ya. Amalan qulailah ni tuan-tuan, kalau kita amalkan, dia beri kecergasan pada akal kita, otak kita ya. Anak-anak masalah lah dekat sekolah pukul 2 pun masih belajar, tak apalah tapi yang kita ni cuba kita pejam. Saya dah mula mengamalkan qulailah ni tahun lepas. Dulu tak beramal, tapi kadang-kadang tak sempat juga. Cuma bila ada ruang tengah hari tu, pukul 1 biasanya saya berehat, zuhur 1:30 saya lelapkan mata. Alhamdulillah tuan-tuan, qulailah ni dia bukan tiba-tiba jaga dah maghrib, tak ada. Jangan risau. Bila kita niat untuk tidur seketika qulailah, malaikat akan kejutkan kita. Pejam mata mana pun, kalau zuhur 1:30 dia akan terbeliak. Belum pernah lah kalau tidur saja seketika tengah hari tu, jaga-jaga dah asar, tak ada. Itu bukan qulailah tu, itu walah gitu. Kita cuba amalkan ya, cuba amalkan. Sebab tuan-tuan, bila kita rehat seketika setengah jam tidur itu, dia beri tenaga, otak kita waras dan kita tak mamai. Ini amalan yang boleh dilakukan ya.
Kemudian selepas sembahyang asar hingga jatuh matahari. Sebab itu kita belajar ya. Apabila kita bercakap tajuk sembahyang sunat sembahyang solat rawatib ya. Kalau belajar disiplin solat rawatib, apa dia sembahyang sunat solat rawatib? Dia adalah jenis-jenis sembahyang sunat yang mengiringi sebelum atau selepas sembahyang fardu. Tapi berdasar kepada tajuk waktu-waktu yang diharamkan sembahyang, maka tak semua sembahyang-sembahyang yang fardu ini kita boleh iringkan dengan sembahyang sunat sebelum atau selepas. Dia ada ketentuan-ketentuan syarat bersesuaian dengan tajuk. Ada waktu-waktu diharamkan sembahyang. Contohnya subuh yang ada qabliyah, betul ya? Yang ada qabliyah, yang ada sembahyang sunat sebelum sembahyang subuh. Lepas sembahyang fardu subuh dia tak ada ba'diyah. Contoh sembahyang maghrib. Maghrib ini yang diharamkan ialah daripada lepas asar sampailah kepada jatuh tenggelam matahari. Bila jatuh saja tenggelam matahari, maka masuk waktu maghrib. Maka apabila masuk waktu maghrib, kaedah syarak tidak menetapkan untuk kita sembahyang sunat sebelum maghrib. Sembahyang sunat sebelum maghrib tak ada. Yang ada ialah sembahyang sunat selepas maghrib. Kalau ada amalan orang mendirikan sembahyang sunat 2 rakaat, dia beramal dengan amalan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya, Sayyidina Umar Al-Khattab ketika datang solat maghrib, dia sembahyang sunat 2 rakaat sebelum maghrib itu dengan sebab dia baru sampai surau tak ada orang. Dia baru sampai surau, tengok tak ada orang. Sementara tunggu, dia buatlah sembahyang sunat sebelum. Itu amalan sahabat yang bernama Umar Al-Khattab, menyebabkan ada beberapa pandangan boleh, tetapi disebut sebagai sunat ghair muakkad. Dia sembahyang sunat yang tidak dituntut. Ya, tapi yang baiknya tak payah buat. Tengok ada seorang, boleh dah tu. Komat. Ya. Tengok ada seorang, tengok ada 2 orang, komat. Ya. Kalau tunggu seorang nak dekat Isyak, tak payah tunggu lagi. Tunggu sampai dekat Isyak tak ada orang datang, tak payahlah, komat sembahyang je lah. Allahu Akbar. Ya. Jadi yang baiknya tidak untuk dirikan sembahyang sunat sebelum. Tapi kalau nak buat tak salah, dia cuma ghair muakkad, merujuk amalan Umar. Isyak dia ada sebelum, dia ada selepas. Ya. Dia ada sebelum, dia ada selepas. Sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni tuan-tuan, dia macam sembahyang maghrib, iaitu sembahyang Jumaat apabila sampai saja waktu solat Jumaat, sepatutnya ikut syarat terus khutbah. Yang muakkadnya itu ialah lepas sembahyang Jumaat mendirikan solat sunat selepas mendirikan solat Jumaat. Tapi kalau nak buat juga tak salah, dia ghair muakkad, dia tidak dituntut. Cuma amalan masyarakat kita beramal dengan amalan segelintir sahabat. Tunggu orang tak datang kan, jadi dia sembahyang sunat dulu sebelum Jumaat, lepas tu barulah khutbah, dan selepas itu dia buat ba'diyah. Tetapi kalau ikut hukum, yang benar-benar dituntut ialah selepas sembahyang Jumaat. Itu yang dituntut. Yang tak dituntut ramai buat, yang dituntut tak ada orang buat. Inilah peliknya orang kita. Sebab itu kalau kita sampai dekat masjid, habis saja imam azan, sementara menunggu azan untuk qomat itu, untuk khutbah tu, ada yang tak nak sembahyang, dia duduk aja. Dalam hati jangan, dia kenapa ni tak sembahyang. Kalau nak ikut, dia lah yang pandai daripada kita. Kita yang sembahyang ni tak pandai. Ya? Masalah kita ni sembahyang Jumaat, bila habis salam mau hilang lah. Benda yang dituntut tak dibuat, yang tak dituntut buat. Itulah peliknya orang kita.
tuan ya. Jadi kalau nampak saya besok hari Jumaat bersembahyang dengan tuan-tuan, saya tak buat yang qabliyah, duduk aja. Jangan pening balik. Ustaz pun tak sembahyang. Ustaz Asmadi tak sembahyang, heboh satu kampung. Kau nak tahu tak dengan cerita? Apa-apa? Bagi dulu teh tarik. Ni cerita best ni. Apa dia? Aku sembahyang dekat masjid di Pak Kajang. Nampak Ustaz Asmadi, dia tak sembahyang sunat sebelum Jumaat. Wah, semua orang sembahyang. Duduk-duduk buat aja. Ustaz, apa? Ini masalah kita bila tak faham ya. Kemudian yang dituntut pula, Ustaz tu sembahyang, kita kelang kabut cari balik. Ini dah masyarakat kita dah pelik itu balik. Benda dituntut tak dibuat, benda yang tak dituntut dibuat. Tapi tak apalah, yang penting dia buat yang fardu tu kan. Ya inilah ya, buat yang fardu. Sebab itu kenapa selepas dalam sembahyang Jumaat, kenapa yang selepas sembahyang Jumaat itu yang dituntut? Dia seperti maghrib, selepas tenggelam matahari, yang dituntut itu ialah selepas solat maghrib. Selepas maghrib. Kecuali zuhur. Sembahyang zuhur, dia ada sebelum, dia ada selepas dulu. Baiklah. Peringatannya, hukum haram ini dikecualikan ke atas orang yang mengerjakan sembahyang kerana sebab-sebab yang terdahulu, iaitu sembahyang qada. Ini saya dah cerita ya. Sembahyang qada dan sebagainya boleh. Dan ke atas orang-orang yang mengerjakan sembahyang kerana sebab-sebab mutaqarin. Kalau cakap Arab, mutaqarin ini ialah sebab-sebab yang mengiringi, seperti sembahyang gerhana matahari. Dia sembahyang mutaqarin, mengiringi sembahyang itu kerana ada peristiwa gerhana matahari atau gerhana bulan. Itu mutaqarin bacaannya. Begitu juga dikecualikan ke atas orang-orang yang mengerjakan sembahyang sunat di waktu rembang pada hari Jumaat. Ini yang tadi itulah yang saya ceritakan, sembahyang tu itu tak apa ya. Jadi kita dah cerita, kita dah cerita tambahan dalam kitab ini. Gerhana itu dia tak terikat waktunya, boleh. Pernah sembahyang sunat gerhana? Saya jarang-jarang ya. Cuma kalau dengar dekat masjid baru ni ada gerhana bulan ya, Masjid Sultan Sulaiman ada istiar sembahyang gerhana, pergilah. Nak tahu sembahyang gerhana ni macam mana ya? Cuma dia jarang-jarang berlaku, entah 2-3 tahun sekali ya. Tapi saya heran, tuan-tuan heran tak ya? Akhir-akhir ni kerap gerhana. Kejap gerhana bulan, kejap gerhana bulan. Dulu zaman kita kecil-kecil, nak tunggu gerhana tu lama ada. Sekarang ni je ada. Hampir macam apa tu tuan-tuan? Suspend. Kalau Nabi pada zamannya mengatakan nak nampak tak tentang dunia, tengok orang tua tu. Adalah orang tua perempuan bungkuk itu kan. Ketika Nabi dah cakap dunia ni, alam ni dah tua. Sekarang Nabi dah tinggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Tuan-tuan cuba fikir betapa tua ni ya. Antara tanda-tanda kiamat ialah peredaran waktu itu dah pelik. Dan yang menarik ialah tanda kiamat itu, bumi ni, gegaran bumi ni kerap berlaku ya. Kerap berlaku, iaitu apa yang Nabi sebut gerhana tu. Kalau gegaran bumi, gempa bumi, ya Allah, pokoknya bahasa Melayu tak cukup. Gempa bumi ya. Gempa bumi ni kerap berlaku, dan tempat-tempat yang selama ini tak pernah dirasa ada gempa bumi, terasa gegarannya ya. Baru ni tsunami. Saya dulu tak tahu, saya ingat tsunami ni tsunami ya. Rupanya nama seorang ahli sains Jepun membuat kajian tentang tsunami ya. Tsunami ni kerahan bumi dekat laut, dia tenggelam, tiba-tiba air semua ikut ya, sampai ke dasar laut. Air itu naik balik, dia tolak air itu ke pantai. Yang itu yang satu ketika pantai tu tiba-tiba dia surut.
tiba-tiba dia datang balik. Itu tsunami. Tuan-tuan, mana pernah negara kita kena gegaran tapi sekarang dah ya, tuan-tuan dah ada pengalaman kan, tiba-tiba kok goyang gitu kan. Dulu masih kecil-kecil mana ada goyang-goyang goyang lain ada. Tapi sekarang ni dah ada gegaran. Pengalaman saya di Hilda dulu, sedang minum air dekat satu kedai dengan kawan saya. Ketika itu tsunami di Aceh. Ya. Tiba-tiba meja yang saya duduk dengan kawan saya itu bergoyang. Dan saya terasa bumi itu bergoyang. Kawan yang di depan saya dah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Ustaz, apa ni ustaz? La ilaha, bergerak. Yang saya pula, tak, aku tak tahu. Aku minta maaf dia. Ni dah kiamat dah ni. Oi, suspend. Lama tu dia berhenti. Lepas berhenti, saya pun puyeng. Puyeng apa? Pening. Saya pun pening, nak muntah. Macam orang naik kapal. Ya? Lepas tu saya bangun daripada kerusi, tak terkawal, kawan saya bangun daripada kerusi, jalan jatuh. Jatuh. Oh, balik cepat-cepat balik, tengok kalau bangunan dekat tempat saya kerja tu roboh ke apa. Tengok-tengok tak ada. Ya, sampai situ semua orang turun daripada bangunan. Wah, semua orang saya buat, ustaz ni apa ustaz? Ni apa ustaz? Bertenang, jangan risau. Padahal kita kat sini pun rasanya ada gegaran itu. Tuan-tuan, itu baru sedikit ya. Kalau disebut dalam hadis, itulah tanda-tanda kiamat itu hampir berlaku. Kawasan yang tak pernah ada gegaran itu sampai. Kalau dulu gempa bumi itu Jepun, Indonesia, wah sekarang tempat kita. Itu pun orang masih tidur. Itu pun orang masih tidur. Sembahyang tak dibuat juga. Ya, ini masalah kita. Ya. Siapa buat Valentine Day 14 hari bulan? Tak buat. Saya buat dengan isteri saya. Bukan setakat 14, tiap malam. Valentine Day. Valentine Day ni adalah cerita panjang. Ringkasnya, siapa beramal dengan itu, maka haramlah dia kerana beramal dengan amalan bukan Islam. Ya. Membatalkan sembahyang ni tuan-tuan, perkaranya ada banyak dinyatakan sini, ada 14. Pertama, terkena najis pada badan, pakaian atau tempat sembahyang. Artinya, bila kita nak mendirikan sembahyang, pastikan pakaian kita tak ada najis. Najis ada berapa jenis? Cuma 3. Pandai. Ya, najis ada 3 jenis. Ya, bila najis ada 3 jenis, pada pakaian tidak boleh ada najis itu. Ya. Kemudian pada badan juga begitu, pada tempat sembahyang juga begitu. Cara nak menentukan ada najis ke tidak pada badan, pakaian dan tempat, kita kembali kepada disiplin scan. Tahu disiplin scan? Bau, rasa, apa lagi? Sentuh, sentuh, bau ataupun warna, bau dan rasa. Warna, bau dan rasa. Tapi bau dulu kan, macam ada najis. Lepas tu cari, nampak warna dia. Warna di dalam fiqh bukan sekadar warna saja, keadaan dia kering ke basah. Dalam bahasa fiqh yang mudah bagi Syafi'i, kering ke basah sempurnakan. Lepas tu rasalah najis lah. Taklah macam tu tuan-tuan, ya. Itu kalau scan yang betul-betul perlulah. Tapi kalau sekadar kita bau, najis ni dia bau, kemudian dapat apa tadi, warna, cukuplah dah. Surau, alhamdulillah. Rumah. Saya tak kata bahawa rumah ini, semua tempat di dalam rumah itu boleh dibuat sembahyang. Sembahyang kat dapur boleh, ruang tamu boleh, bilik boleh. Ya, tandas kalau tidak ada najis, bersih, boleh. Apa masalah?
Sekarang kan tandas dah bagus-bagus, panggil cemat buat, yang dia boleh pergi, kita bersih, kemudian tak ada, yakin kita tak ada najis, cuma nama saja bilik air. Tapi ulama memakruhkan sembahyang dekat dalam kebimbangan. Sebab itu nasihat saya, dekat rumah dia kena ada surau kecil, surau, buatlah surau, ya. Tempat kita berurusan sesama manusia pun dalam rumah kita sediakan. Kenapa urusan dengan Tuhan ni kat rumah kita tak sediakan? Kenalah buat, ya. Mana kalau rumah kita tu urusan dengan isteri, dengan anak, oh ini bilik anak lelaki, ini bilik anak perempuan, ini suami isteri, ini ruang tamu, ini dapur, ini tempat makan. Semua tu kita sesama manusia. Dan jangan lupa, dekat rumah tu pun ada urusan kita dengan Tuhan. Kita buatlah satu tempat yang khas untuk bertemu Tuhan. Kalau dekat kampung, tempat yang khas urusan kita dengan Tuhan di mana? Surau. Kalau dekat rumah, urusan kita dengan Tuhan kat mana? Kita sentuhkan tempatnya. Tak kira lah namakan apa, tapi tempat itu sejadahnya nampak, tempat itu ada Qurannya, tempat itu ada gambar Kaabahnya, tempat itu ada cermin-cermin apa, wangi-wangiannya, tempat itu ada airconnya. Pasanglah aircon tempat nak sembahyang tu, ya. Tempat itu cukup lengkap. Yang siapa pergi ke kawasan tu je, ada surau juga ya kat rumah ni, barulah nak. Jadi kat rumah tu adalah tempat-tempat berurusan sesama manusia, dengan isteri, dengan anak, dengan tamu, Waktu yang sama rumah kita tu ada tempat kita berurusan dengan Tuhan, ya. Dan tempat tu tak perlu tempat yang khas, wah ni kena bilik khas, tak ada. Tapi di situlah tempatnya, yang sejadahnya di situ. Bila habis sembahyang tak bergerak sejadahnya, kan cantik tu. Orang dulu-dulu buat saya tengok orang dulu-dulu buat pergi rumah Encik Kanan ada tu. Dia ada tempat dia, ini tempat dia sembahyang, tak tempat lain itu. Jadi tujuannya bukan apa, bukan tak boleh sembahyang tempat lain, ya. Tetapi tempat itu diyakini kita kawal selalu sentiasa bersih. Tapi kalau rumah tu besar, kena ada satu bilik, satu bilik tempat sembahyang, ya. Lepas tu kalau boleh beli kain kapan kita letak situ. Dia ada kain kapan yang kita beli tu, itu sementara sebelum dia mengkapankan kita, kain kapan tu kita letak atas sejadah kita buat sembahyang. Lepas tu wasiat dengan anak-anak ni, besok bapa mati kau tak payah pening-pening tau cari kain kapan, ni kapan ni, betul ya. Kapas-kapas tu sekali lah dengan kapur baru semua. Jadi barulah cantik yang Nabi sebut sembahyang fardu didirikan di surau dan masjid secara berjemaah, sembahyang sunat di surau yang kita buat dekat rumah. Jadi tempat tu dihiaslah dalam suasana kerohanian. Barulah tempat tu tak ada najis, ya tuan-tuan, boleh buat lepas ni. Yang kedua, mengubah niat. Niat sembahyang isyak, masa tengah sembahyang isyak ubah niat jadi subuh, batal, ya. Ubah niat dijadikan zuhur, batal. Ubah niat aku tengah puasa ni, tak boleh. Sebab itu yang disebut oleh ulama, bila kita niat sembahyang zuhur, sepanjang kita bulat memberi tumpuan bahawa solat yang kita tengah adakan ini ialah zuhur. Tuan-tuan, saya baru terbaca bahan ini. Kalau kita buat haji, ya, kalau kita buat umrah, yang belum pergi haji, pergi umrah, azam kumpul duit pelan-pelan. Umrah sekarang ni paling murah RM4,000 lebih. Ni kawan saya nak pergi 28 hari bulan. Haji kali ni mahal. Tak apalah, haji kemudian umrah. Kita niat umrah ataupun haji itu di miqat, bukan, ya. Kemudian kita tanggalkan pakaian ihram kita dengan bertahallul, betul? Tahallul itu ialah kita gunting beberapa helai rambut kita, lepas itu kita bebas
Betul tak? Betul ya? Maknanya kalau kita pergi umrah, kita niat umrah di miqat, kita terhalang membuat perkara-perkara yang lebih kurang ada 13 tak boleh buat, dan kita bebas untuk boleh buat balik selepas tahallul. Sedangkan perkara yang tak boleh buat tu sebenarnya halal. Tapi sebab ihram, kita tidak boleh buat apa-apa kecuali lepas tahallul. Sembahyang tuan-tuan, kita niat sembahyang ketika takbiratul ihram. Sepanjang kita sembahyang itu, semua benda yang halal kita tak boleh buat. Makan halal ke haram? Halal. Boleh buat sembahyang? Tak boleh. Itu dia punya contoh. Apa lagi? Minum. Haram ke halal minum? Halal. Tapi ketika sembahyang boleh minum? Tak boleh. Kalau boleh sembahyang, seronok kita. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadi tu Wallah. Okey. Sentuh isteri, main dengan isteri masa sembahyang boleh? Tak boleh. Halal ke? Tidak. Halal. Tapi tak boleh. Jadi bolehnya bila? Selepas tahallul dalam sembahyang. Tahallul dalam sembahyang ni masa bila? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tahallul. Maknanya kita bebas daripada larangan-larangan sepanjang sembahyang. Kita niat ketika takbir, tahallulnya lepas bagi salam. Lepas bagi salam, semua benda yang haram dalam sembahyang, yang asalnya halal ya, dia jadi haram, dia jadi halal balik. Lepas sembahyang dah boleh minum teh tarik. Lepas makan sembahyang, bolehlah buat apa-apa, tengok TV. Ya, dia tak boleh TV dekat depan. Malam ni Chong Wei main tu final, ataupun ni bola malam ni Selangor lawan Singapura ni. Rugi tak tengok, tapi nak masuk waktu sembahyang. Ustaz kata sembahyang pada waktunya. Ambil TV letak depan, pasal Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Bismillah. Tengah ada macam tu. Ada orang sekarang kan handphone kan boleh pasang wire-wire. Tarawih ni panjang tau. Kau nak tak relax sikit kita sembahyang tarawih? Kau punya handphone tu silent mode, pasang lagu penyanyi baru sekarang tu. Mahir Zain. Dia suka Mahir Zain, aku suka Ziana Zain. Lepas tu masuk dekat telinga, lalu dalam baju ni. Lepas tu pakai songkok, pakai serban yang tutup luar tu, jangan pakai atas, tutup luar. Masuk wayar bawah. Wah, bot. Pasang. Imam 20 rakaat. Kau tahan je sembahyang 20 rakaat. Kau tahan je. Kau tengoklah siapa baru balik umrah bang, baru umrah. Padahal lagu macam-macam. Allahu Akbar. Orang menangis-nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jangan dibuat ya budak. Semua perkara yang halal, selagi belum tahallul dalam solat, dia jadi haram. Itu perbandingan lah ya. Jadi kalau nak tahu, tengok dalam Islam macam tu. Begitu juga puasa kan. Ya, kita niat puasa, tahallul puasa bila? Apabila sampai waktu buka. Lepas waktu buka, apa saja kita buka boleh dah. Ya, habis saya. Kau belum masuk bulan Ramadan. 2 bulan. Boleh tak? Tahallulnya bila masuk saja waktu maghrib, iaitu waktu berbuka. Lepas tu boleh tak? Boleh minum. Tapi masa puasa boleh minum tak? Tak boleh. Haram ke minum tu? Tak. Tapi haram dari segi hukum. Sebab orang berpuasa. Baik. Kemudian berhadas besar atau hadas kecil juga membatalkan sembahyang. Tengah sembahyang tu bismillahirrahmanirrahim kat belakang, kenalah berhenti, kerana ketika itu anda berhadas kecil. Janganlah alhamdulillah rabbil alamin
Jangan terus ya. Yang makmum pun kena jangan pening kepala tu. Tak apalah, dia cuma kentut tak bunyi. Dia tak bunyi ya. Ini jelas. Kemudian berpaling dada dari menghadap kiblat. Maknanya kalau berpaling muka tak apa. Tapi kalau berpaling dada, dia sudah membatalkan solat. Tapi berpaling kepala ni pun dengan sebab ya. Dengan sembahyang tu kan ada benda jatuh. Kira ya. Sebab kita memang automatik kalau bunyi benda. Betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak apa. Ya, ataupun yang okey. Dengan sebab lah, dengan sebab ya. Jangan alhamdulillah rabbil alamin arrahman sebab ya nanti dengan sebab kita berpegang kepada Syafi'i, pergerakan yang melebihi 3 kali tanpa sebab. Bagi pergerakan besar tak boleh. Pergerakan kecil tak apa. Macam ni gatal ya, kat sini gatal. Angkat ni, ni gerakan besar. Tapi bila kita letak, ni jadi gerakan kecil. Gerakan kecil ni sampai puas pun tak apa. Allah sedap. Sebab ini gerakan kecil. Dia tak boleh gitu. Itu jadi gerakan besar. Jadi angkat itu besar tu. Tak boleh. Yang gerakan kecil tu boleh ya. Kita angkat tu sekali, lepas tu yang ni nak 1000 kali apa. Tak. Ya. Cuma saya nak beritahu Syafi'i dia agak tertib ya. Gerakan besar tak boleh lebih daripada 3 kali. Mazhab yang lain dia kata tak apa, gerakan lebih tak apa, asalkan jangan yang kecil. Ya. Sebab itu tertib kita dalam membuat gerakan untuk mengganti kekosongan ruang. Kalau Syafi'i dia tertib ya, dia bergerak ke belakang, berhenti dulu. Bergerak lagi ke belakang, berhenti dulu. Bergerak lagi ke belakang, berhenti dulu. Sampai lalu ya. Tapi mazhab-mazhab yang lain dia tak perlu berhenti di jalannya. Kalau tuan-tuan pergi Mekah dia jauh jalan, itu bagi mereka. Syafi'i dia agak lebih tertib kan. Kemudian murtad. Ini tengah isu ni, murtad, keluar dari agama Islam ya. Membuka aurat dengan sengaja. Tengah sembahyang saja dia tunjuk perut ya. Tengah sembahyang tu sengaja tak boleh ya. Tapi kalau tak sengaja dengan sebab tiupan angin ya, apa lagi yang tak sengaja, orang buka kan ya? Biasanya angin lah ya, kalau sembahyang angin ya. Sebab itu kena jaga aurat kita ketika solat. Ketika solat kena jaga aurat kita. Kemudian makan, ini kita dah sentuh. Minum pun tak boleh, muntah pun tak boleh. Ni apa ni? Memukul kuat. Memukul kuat. Saya teringat tajuk memukul ni. Saya ingat memukul. Apa ini? Bagi dalam keadaan ketika sembahyang ada nyamuk. Jangan layan nyamuk tu macam kita layan nyamuk ketika tak solat ya. Tengah sembahyang ya, kata itulah tak boleh layanlah nyamuk itu dengan kesabaran. Tahanlah. Tahanlah. Tuan-tuan, saya punya disiplin dalam saya cuba beramal cara orang sufi ya. Ketika nyamuk menghampiri diri, elak-elakkanlah dengan pelbagai jenis silat supaya dia tak gigit kita ya. Tetapi apabila dia gigit kita, rezeki engkau lah nyamuk. Sebab dia tak makan kek, nyamuk tak makan nasi, nyamuk tak makan sup ekor, nyamuk makan ilau lah. Apa dah nama sebab itu mulakan dahulu dengan amal yang nyamuk tak datang kat kita. Tapi bila dia sampai kat kita, ahli sufi dia biar
Ingat tak kisah seorang Nabi apa? Allahumma salli ala Muhammad, yang tubuh dia bulat, Nabi Ayub. Nabi Ayub, tuan-tuan, ya, diuji dengan Allah dengan satu penyakit kudis, yang tempat kudis ni itu berkumpul sampai ada ulat. Ya, betapa dia memahami itu adalah kurnia Tuhan, dan makhluk Tuhan agaknya itu makanan dia. Berwudu, jatuh ulat-ulat tu, dia ambil balik, letak balik kat ulat. Oi, itu makan apa tu? Ini baru kena nyamuk gigit sikit pun tak nak derma lah sikit. Ni kalau ada Edis macam mana? Edis. Kalau Edis tak sembahyang pun dia tak ada. Tuan-tuan, kita wajib menjauhkan diri dari mudarat. Ya, dari mudarat. Saya bercakap ni dari amalan sufi lah. Ya, tapi makam tu bukan mudah lah ya. Cuma saya nak berpesan, ketika kita diganggu nyamuk, halaulah dia dengan tertibnya. Usir adalah usir. Tuan-tuan, kalau sembahyang pergi kacau nyamuk, tak ada kan? Nyamuk sembahyang tau dengan kita. Itu yang dia kacau. Jaranglah ada orang nyamuk kacau. Ada ya. Baik. Kemudian bergerak berturut-turut 3 kali. Ini bagi Syafi'i yang saya ceritalah tadi ya. Berturut-turut 3 kali ini ialah bagi pergerakan anggota besar-besar. Anggota besar ni tak boleh. Dia yang baiknya 3 kali. 1, ada. 2, ada. 3, ada. Itu pun boleh membatal 3 kali. So kalau sembahyang itu pastikan suasananya tak menyebabkan lebih pada 3 kali. Tapi kalau sampai perlu berlaku lebih daripada 3 kali gerakan kerana sebab darurat yang tak boleh tidak kena juga, tak apa, taklah batal sembahyang ya. Tapi bagi Syafi'i 3. Saya berpegang kepada fahaman dah tak boleh tidak, dia kena lebih daripada 3 kali ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Dua. Kalau pakai Syafi'i ni dah 3 ni, baru rakaat pertama. Dah 3 kali baru rakaat pertama. Naik rakaat kedua, tak boleh ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak yang mudah, jangan menyusahkan. Jadi memang 3 kali, tapi kalau darurat tak boleh tidak, kena tambah lagi, tak apa, asalkan sebab ada tujuan. Tengok ni dah kata. Jadi nanti kalau saya jadi imam ya, kalau dah cukup 3 kali, tolong bantulah. Sebab yang belakang dah ada 3 lagi kosong kan? Tolong. 2. Tapi kalau tak boleh kabur, ya sebelah sini juga lah. Sama-sama. Macam tu ke? Tuan-tuan, ini pekah. Pekah ni tuan-tuan memudahkan, dia tidak menyusahkan. Walau kata 3, dia boleh lebih kalau dengan sebab darurat. Kemudian sengaja melebihkan rukun fi'li. Ya, rukun fi'li ni rukun perbuatan, ya, rukun perbuatan. Sujud itu dalam satu rakaat berapa kali? 2 kali ya. 2 kali. Mandai-mandai dia buat 3 kali. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ingatkan dia nak duduk seketika sebelum naik. Allahu Akbar. 3 kali sujud. Ya. Tak boleh. Ya. Rukuk tu dalam sekali sembahyang berapa kali? Dalam satu rakaat sembahyang ada berapa kali rukuk? Dalam satu rakaat solat ada berapa kali rukuk? 1. Satu je. Satu rakaat, satu. Rakaat yang kedua, satu je. Dia pun walaqalin amin, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Rukuk lagi, Allahu Akbar.
Ini dah Cina mana sembahyang pula kita. Ayah, ini mana punya imam ni beli ya. Jadi imam, yang makmum pula pegang fatwa, ikut sahajalah apa yang imam buat. Kita rukuk ke, Allahu Akbar, rukuk lagi. Kalau tak belajar, dia pegang ikutlah saja apa yang imam buat, letih lah. Ini yang saya suruh ni, budak-budak muda datang sembahyang. Cuma bila kita nak buat renungan, pergi Pulau Cempedak di luar Penang. Nanti kita nak bawa anak-anak muda ni, orang tua tak ada, sebab saya nak jadi muda. Kita nak ajar dia sembahyang jamak qasar. Best sembahyang jamak qasar. Sembahyang 2 kali cover semua. Lepas tu kita ajar dia puasa dalam perjalanan. Okey. Mendahului atau terlambat daripada imam dengan 2 rukun fi'li batal. Maknanya kalau kita tengah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dia rukuk baru 1, kita tak ikut rukuk, kita baca lagi Fatihah, dia bangkit daripada rukuk, iaitu dia tidak ya, lepas tu dia pergi kepada sujud, tak habis lagi nak mulakan rukuk, batal. Sebab itu yang terbaik daripada makmum ialah mengikut segera perbuatan imam walaupun Fatihah tak habis. Ya, kita baru Fatihah berlalu, mana nak habis? Ya, imam di tengah baca surah, dia pun kat belakang dalam hati lagu nahwan. Dia tak buatlah sebab dia tahu dia makmum. Kawan dah habis dah. Dah rukuk ya. Jadi jangan lebih daripada itu. Sebab itu yang terbaik, tak habis imam rukuk terus ikut rukuk. Ya, bersegera. Ya, ulama sampai meletakkan sekurang-kurangnya serentak. Tapi kalau serentak bukan makmum, dah macam imam. Ya, lewatkan seketika selepas perbuatan imam baru kita ikut. Kemudian berkata-kata dengan 2 atau 3 huruf dengan sengaja. Ya, yang kata-kata itu tidak di dalam apa-apa lafaz qauli salat yang tidak ditentukan dalam surah. Tak boleh. Sama ada bahasa Melayu atau bahasa Arab atau bahasa India atau bahasa Cina. Ya. Bahasa Arab tak boleh. Ya. Kita tengah sembahyang kan, dalam solat ni kita tak boleh cakap Melayu tau. Kita pun dah faham, Arab boleh ya, Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Syai wahid. Syai wahid ni maknanya T satu lah, T tarik satu lah. Batal lah. Cakap Arab tak batal, indah semua. Ya, tengah sembahyang tu kan, nampak nyamuk ganggu imam. Nyamuk ni Arab panggil namus ya, ustazah, namus. Nak cakap nyamuk batal, engkau tak boleh cakap nyamuk. Nanti kalau cakap nyamuk batal sembahyang. Oh ya ke? Arab boleh. Oh ya ke? Namus nampak imam. Lihat ya. Apa saja lafaz selain daripada yang ditentukan syarak dalam solat, kecuali yang ditentukan lafaz dalam solat. Ya. Sebab itu dalam kitab lama yang pernah saya jumpa, kalau kita nak buat peringatan berdasarkan ayat ketika membaca surah untuk ayat Quran itu tak apa. Ya Yahya khuzil kitab, itu ayat Quran. Yahya ambil Quran. Tapi baca ketika surah, siapa yang faham ni? Allah a'lam bissawab. Ada nak tanya? 2 3 dah habis. Kita nak maklumkan, saya mohon cuti minggu depan, minggu lagi 1, mau sampai 3 kali ni. Dia saya tengok jadual saya nak mohon cuti. Tuan-tuan, saya berikan cuti sekolah. Suka kita bagi cuti lah. Mana jadual saya ni?
saya ada kerja 1, 2, kita jumpa balik 7 hari bulan 7 hari bulan 3. Saya ada urusan kerja yang tak dapat elak. Jadi tuan-tuan, kita jumpa balik 7 hari bulan. Jadi sepanjang kelas ini bercuti, ulang kaji lah. Tak ada periksa, jangan risau, tak ada periksa. Ulang kaji, kat rumah tu baca, oh duduk-duduk dengan bapak ni, kita ulang kaji. Gitu ya. Yang tak ada buku, tanya Cimat. Ni murah ni, buku dekat Pasar Jawa. Ya, saya beri cuti pada tuan-tuan. Nanti saya mula balik, kita akan cari waktu yang sesuai. Saya rancangkan cuti sekolah. Kita nak buat Qiyamul Lail perdana. Sekarang main perdana je. Kita dah lama tak Qiyamul Lail. Yang terakhir hari tu kita Qiyamul Lail bulan 11 ya. Bulan 2 lama dah. Jadi dah bulan 1, bulan 2, bulan 3 cuti sekolah. Kita budak-budak ramai-ramai tidur kat sini. Kita ngumpulkan surau. Ramai-ramai kita tidur sini. Ya, kita berkiam. Tunggu saya ada balik sini nanti 7 hari bulan, nanti ujung tu tak selesai ada cuti sekolah. Jom kita berqiyamul lail balik selepas kita break 2-3 bulan. Mudah-mudahan ada kebaikan pertemuan ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa qina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala rasulina al-karim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.